Kerana kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW pun, Nabi SAW ada hadis yang Nabi sebut, la yahjur muslim akhahu fawqa thalath, kan? Kama qala, tak halal bagi seorang Muslim untuk memboikot saudara Islamnya lebih pada 3 hari. Maksudnya, Islam ni dia tahu sifat manusia. Kerana Allah Ta'ala tu adalah pencipta manusia dan dia tahu ciri-ciri manusia. Manusia ni kadang-kadang ada marah. Kadang-kadang ada kecewa. Kadang-kadang ada rajuk. Yang mana rajuk tu benda yang mungkin dia rasa itulah cara untuk dia menyatakan perasaan dia, kekecewaan dia. Dia menyendiri. Kemudian kadang-kadang adalah sampai kepada tahap dia sindir sikit. Dia buat orang kata apa, status WhatsApp. Kadang-kadang dia buat status Facebook dan kadang-kadang dia masuk podcast. Kan? Kan? Dia nak bagi tahu pada orang yang ada sedikit rajukan yang dia rasa dan dia nak supaya orang layan dia. Dan benda tu bukanlah satu benda yang tak normal. Kerana Nabi SAW benarkan kita untuk layan perasaan tu, tapi janganlah sampai terbawa-bawa, sampai kepada tahap menjadi permusuhan yang dahsyat.